bang, selamba bang. Hendak agak pick up. Hai guys, apa khabar semua? Wey, korang tengok motor ni. Tak bawa Y60 ni. Okey, tak adalah. Ini motor Honda RSX 150. Punyanya adalah abang aku. Macam mana yang korang nampak Honda RS 150 yang dulu tu Repsol Edition tu kan. Yang tu pakcik aku punya. So, hari ni aku berkesempatan untuk test ride. Aku dah lama lah teringin nak bawa yang RSX baru ni. Macam mana feel dia kan. Aku dah bawa motor ni dah 2 hari dah. So, aku dapat rasa yang motor ni macam nak cakap feeling dia sama je macam RS. Sama je. Sekejap, aku nak pergi masa maju ni. Nak masuk tengah KL. Kita macam sembang-sembang pasal motor ni dekat tengah KL lah. Baru syok. Oh, jalan sudah. Sedap lah power delivery dia. Rasa smooth je pergi. Dia punya karakter engine dia sama je macam RS. Engine sama aku rasa. Feeling dia memang sama. Memang orang cakap feeling dia mutual. Alamak. Bang, buntut sengit tau tak bang kereta. Okay, kalau korang nak tahu, aku tinggal dekat area sini. Memang vlog aku banyak lah dekat area sini. Okay, berhenti sebelum line putih. Sekejap, aku nak tengok recording ke tak ni. Oh, recording. Motor ni kalau nak mencilok kan, mencilok macam ni confident juga lah. Tapi tak se-confident Duke ni hari tu aku bawa tau. Aku rasa sebab ni lah, set mirror capang ni lah. Dia punya power smooth lah. Dia punya handling dia rasa agak pelik. Tak tahu kenapa. Dia rasa macam dia tak nak corner tau. Dia rasa macam kita corner kanan. Contohnya lah, kita corner kanan, tapi dia nak ke kiri. Macam tu. Itu apa yang aku rasa lah. Kalau laju sikit okey tau. Kalau slow dia jadi macam tu. Pelik gila. Ui. Selamba dia dah ada hijau. Kita pergi ke ni ke arah dalam KL. Okey, aku bercakap pasal dia punya corner pelik tadi kan. Yang tu kalau korang tahu kenapa benda tu terjadi, boleh tak korang bagi tahu kenapa? Tak ada masalah apa benda tu. Just pelik sikit bila bawa. Sitting position dia, yang macam aku duduk sekarang ni kan, aku kena ke belakang sikit tau. Kalau tidak dia biasa depan macam ni kan. Macam ni baru selesa bila duduk depan. Macam perempuan duduk bawa motor kan, depan macam ni kan. Puncanya sebab salah satu je ialah kaki aku panjang. So bila aku duduk macam ni, aku jadi tak selesa. Sebab seat RS tu dia macam slanted tau. Dia macam ni. So aku duduk dekat yang ternaik tu. So dia rasa macam bontot aku dia tengah berpegang kat something tau. Yang ni kita ikut jalan belakang ni. Dulu aku ke basikal tau, main fixed gear. So kita akan kayuh ikut belakang ni untuk masuk tengah KL. Kalau nak, contohnya nak pergi KLCC lah. Tapi bahaya ikut jalan ni, sebab jalan ni banyak anjing. So siapa-siapa yang naik basikal tu, aku tak recommend lah ikut jalan ni. Kita orang setiap kali lalu naik basikal, mesti kena kejar anjing. Oi, berasap bai. Kita potong dulu lah. Ya Allah, takutnya. Bang, selamba bang. Okay guys, sambung balik. Sitting position dia a bit awkward. Maybe sebab tu lah aku nampak ramai motor RSX ni diorang tukar seat tau. Seat yang lepeh tu. Aku rasa lah lagi selesa. Cik dia rasa pelik gila. So selain daripada sitting tu, dia punya tempat pijak ni agak tinggi. Aku punya RC tu tempat pijak dia lagi tinggi tau. Yang ni rasa macam a bit awkward. Aku rasa sebab aku tinggi lah. Aku rasa lah. Awkward gila rasa bontot aku ni. Macam mana nak bagi selesa. Sebab kalau aku ke depan, dah pelik pula. Lagilah aku tak selesa ni. Tahu, aku nak cerita pasal enjin dia pun. Enjin dia lebih kurang macam RS yang lama tu. Karakter dia memang sama. Bunyi dia, go dia sama je. Bila first time aku bawa motor ni, bagi sini dulu nak ke kiri. Bila first time aku bawa motor ni, masa 2 hari lepas tu, aku rasa macam rasa sebiji macam RS. So tak ada beza lah sebenarnya. Ya Allah.
Oh jap, aku nak kena naik atas ni, nak kena buat U-turn ni. Oh tak boleh masuk kanan ni, pergi tengah, ikut tengah, lepas tu U-turn. Weh, RS sama. Kena U-turn ni. Inilah Kuala Lumpur. Dia tak boleh masuk kiri sini tau. Dia kena masuk kiri depan sikit. Kiri ni. Dia rasa pelik. Aku tak tahu lah ni rasa apa Ui, tinggi siap bangunan semua. Rasa kecil diri ini. Ibis Hotel. Ibis. Oi, cantik-cantik bangunan dekat tengah-tengah KL ni. Alamak. Aku jarang masuk sebab sini selalu jam. So aku malas nak hadap. Sekejap, aku kena pergi terus ni kan, KCC sini. Okay, nampak KCC. Itu dia. So, lagi satu yang aku nak mention kat dalam video ni pasal motor ni, dia punya gear dia. Gear dia susah nak masuk. Aku tak tahu pasal. Pak Arab lah. Ni bukan Pak Arab, Pak Cina ke Melayu. Ni kau tengok benda yang viral lah itu, yang orang ambil gambar kan kat sini. Gear dia agak susah nak masuk. Apa salah? Adakah sebab memang macam tu? Aku dah tanya abang aku pasal benda ni. Dia cakap RSX memang macam tu. Aku macam, okay, RSX memang macam tu Dia macam bila kau daripada neutral tu, kau nak masuk gear 1 tak jumpa, kau tekan. Dia macam kosong tau. Ya Allah. Kita pergi ke arah ni Bukit Bintang Sambil-sambil aku cakap pasal impression aku pasal motor ni, sambil-sambil tu kita menikmati view dekat tengah-tengah KL Tadi KLCC, sekarang ni kita dah sampai area pavilion. Lain gila weh kawasan kat sini. Inilah pavilion yang famous tu. Nampak skrin besar. Ada raya apa ni? Dulu aku selalu kat Baskal, kau akan berhenti area sini Kita nak pergi ke arah kanan ni. Dia rasa macam keras tau, kekok tau. Sekarang ni macam tak ramai sangat kan. Sebab kedai tutup lagi. Sekarang baru pukul 10. Dan kami pula jalan bang Ni mana mau pergi ni? Aku macam salah masuk Betul. Dia boleh duduk tengah jalan. Aduh, aku dah lupa jalan ni. Ini dah pusing balik ni. Ni pusat convention KLCC Convention Center. Ni bangunan apa? Nazar. Diorang nak bina apa? Show. Mau bina apakah? Bina apa ni siut? Ducati. Gila lah bangunan apa ni bersih-bersih macam tu. Anjing kosong. Ni tak buang haji. Sama motor ni depan ni. Okay. Nasib baik tak mati. Macam ni aku nak cakap, aku rasa neutral tau bila bawa motor ni. Untuk daily commute memang okey lah, tak ada halnya. Cuba aku duduk depan sikit. Selesa. Serius selesa. Tapi buntut aku je lah selesa. Aku punya kaki tak selesa. Aku nampak yang ke depan macam ni. Gila, nanti corner confirm sangkutnya. Russian Embassy. Dulu masa aku kecil, flyover atas-atas ni semua tak ada. Sekarang ni ya Allah, jadi lain gila weh jalan ni. Aku pernah kerja dekat Great Eastern tau, dekat belakang tadi tu. So aku akan naik LRT kat depan ni. LRT ni aku akan turun, lepas tu aku jalan kaki lah, menapak sikit. Ni kita dekat area Setuangsa dah ni. Kita try perah habis jap. Dapat 107 ni. Sejam lepas tu. Sekarang ni aku nak pergi bagi balik motor ni. Abang aku dah bising lah. Dia cakap, "Boleh kau nak bagi motor aku?" Ya, bagi balik. Hari pun dah nak hujan. Okay guys, itu adalah sedikit sebanyak review dari aku. Review dia macam, aku sebenarnya tak nak buat formal sangat tau. Aku nak buat video yang macam
aku sendiri pun nak tengok. Dia macam informal sikit lah. Dia macam apa benda yang aku rasa betul-betul pasal motor ni. Ui, laju bang. Okay guys, kita akan bersua kembali. Ada a few project incoming. Yang tu rahsia, nanti aku akan reveal. So tu insyaAllah nanti. Okay guys, aku rasa sampai sini video ni. Macam biasa, alamak, bising kan so bang. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Cik, nak buat video kejap boleh cik? Saya buat video motor dekat sini je, boleh tak? Mana? Saya buat video motor sekejap je dekat sini. Saya pakai motor, lepas tu saya ambil video kat depan, dalam ni je, boleh tak? Dalam tak boleh. Dalam tak boleh? Alamak. Sini? Kaki kanan boleh lah. Oh, okey.